Ada orang tanya saya, boleh ke saya simpan sahaja emas saya tu dalam akaun Gap tanpa perlu keluarkan? Baik tuan-puan, konsep akaun Gap atau Gold Accumulation Program sama seperti akaun bank. Cuma bezanya ia disimpan dalam bentuk gram emas. Bolehkah tuan-puan simpan tanpa keluarkan daripada akaun emas Gap tu? Jawapannya boleh. Simpanan emas dalam akaun Gap tiada had simpanan dan tiada charge walaupun banyak mana simpanan anda atau berapa lama anda simpan emas dalam akaun tersebut. Tapi saya ingin kongsikan, tujuan utama akaun Gap ini diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk memberi kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul gram emas dengan simpanan serendah RM100. Kerana bukan semua orang mampu untuk membeli emas yang gramnya besar seperti 50 gram yang berharga sekitar RM29,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di akaun Gap anda boleh juga jual dan rahnukan emas tersebut. Tapi matlamat utama simpanan di Gap ni adalah untuk dapatkan emas fizikal seperti ini. Sebab emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Dan semestinya simpanan emas bersama Public Gold adalah yang mudah, murah dan patuh syariah. Nak saya bantu anda mulakan tabungan emas rendah RM100 melalui akaun emas Gap? Boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video. 4 langkah mudah, daftar akaun secara percuma. Saya akan bimbing anda sebaiknya.